Mesti ramai tertanya kan, siapa kat belakang ni? Susah ni nak kumpulkan kita semua ni. Ada satu lagi benda yang HICD dah up. Okay, Board of Director. Saya kenalkan seorang. Okay, bermula pada Simon lah. Awak kena faham, apa itu director, apa itu shareholder. First, saya tunjuk kat awak. Ini Simon. Okay, Simon ni, dia adalah shareholder, tapi 25%. Mestilah dia masuk director. Saya mesti masukkan dia director. Okay, ini saya punya ex-boss. Okay. Hi guys. Jonas. Ini saya punya ex-boss. Jonas. Guys, orang pump dekat saya. Pump modal dekat saya. Dia masuk director sebab dia adalah penasihat. Apa-apa berkaitan bisnes ni, inilah yang nasihatkan saya. You jangan buat macam ni. Ini tak boleh. You jangan buat macam ni. Ini tak boleh. Ini boleh. Ini boleh. Inilah penasihat. Kenapa saya tak jumpa orang Melayu cari penasihat? Inilah yang tolong saya daripada dulu sampai sekarang. Okay? So, salah ke saya masukkan dia director? B1 Crab punya owner. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut, follow B1 Crab lah. B1 Okay. Crab. So, ini yang macam tak seberapa ni. Okay? Ini adalah Syalan. Okay, Syalan ni, awak ingat tak cerita saya dekat part tu? Part tu itu, saya cakap dia ni yang daripada mula naik saya buat bisnes sampai sekarang, inilah yang ada. So, ini pun director. Dia Melayu. Salah ke saya tarik dia Melayu? Ni, jadi director. Dia pun director juga. Okay? Director, bukan shareholder Shareholder ni. Ni dia. Ni last lah ni. Hello. Okay. Yang ini pula, inilah. Saya punya ex-boss punya adik. Okay? Tengok kalau siapa yang dah tengok dekat board of director tu, Lu betul? Betul. Ini Jonas Lu. Ini Lu Jingru. Actually, saya punya ex-boss ni, dia cakap dengan saya, masukkan saya punya adik, boleh tak? Untuk kerja dengan you. Takkan saya nak bagi orang macam ni potong ketam. Tengok pakaian lah. Okay. Takkan nak bagi dia tukang masak lagi lah, tak mampu. Okay, so saya bagi dia jadi housewife. Saya perkenang pula jasa ex-boss saya ni, saya naikkan dia jadi director. Just director, bukan shareholder. Kena faham apa itu shareholder, apa itu director. Okay? So penjelasan saya dah buat. HICD. Sekejap, bos. Follow saya, okay? Saya ada 2 account. Apple W Weekend Seafood atau Moy Ketam, okay? Kalau korang suka, boleh followkan saya. Sempat lagi. Okay, HICD. Satu lagi. Hentam lagi. Ini semua saya nak bawa naik mahkamah ni. Okay, kalau boleh cepat sikit. Sampai tu saya nak promo Ini kita punya LD. Okay, 2 tahun WPK Seafood. Yang mana belum pernah beli dengan kita, jangan lupa kita ada motor, TV apa semua. Okay, stay tune guys. HICD, bawa keluar lagi. Okay? Bawa keluar lagi. Jangan lupa HICD, keluarkan lagi. Ini adalah benda yang saya boleh bawa ke mahkamah. Assalamualaikum.